Ini adalah pencabar baru bagi skuter segmen 150cc. Ini adalah Modenaz Elite 150S. Jentera ni bernadikan enjin 149cc, 14 horsepower dan 13.5 Nm of torque. So agak-agak top speed dia dalam 1314 lah. Tapi bagi aku rasa nak dapat 14 pun macam semput juga tu. Tapi korang boleh adjust. Skuter ni biasa dia main tipu, dia tukar kat puli. So maybe boleh pergi dah 15, 16 lah. Motor ni juga datang dengan sistem-sistem moden tau. Dia ikutlah perkembangan semasa motosikal kat Malaysia ni. Sebagai contoh, meter dia datang dengan meter digital. Okay, dia menggunakan sistem keyless. Dah tak ada pakai kunci biasa dah. Keyless saja. Lepas tu dia ada USB port kat bawah ni. So kalau korang nak charge phone ke, nak cocok motor play ke, boleh terus direct ke situ je power supply. Kepada korang yang suka pergi long distance ride tu kan, suka setiap minggu suka pergi jalan jauh kan, motor ni dikuasakan berkapasitikan tangki 12 liter. Agak-agak boleh pergi dalam 480 km lah. Maksudnya kalau korang pergi naik atas highway tu kan, tak payahlah setiap pam minyak nak kena berhenti, penat Jadi perjalanan tu akan lagi singkat sikit lah, sebab korang boleh shoot terus 480 km. Pada korang yang suka bawa banyak barang tu, pergi kerja nak bawa baju hujan lah, nak bawa tools lah, bawa bag lah, apa jenis barang lagi, dekat bawah dia ni didatangkan dengan storage capacity 23 liter. Setakat nak letak baju hujan ataupun barang-barang keperluan yang lain, okey lah. Tapi kalau korang nak bawa lagi banyak barang, kau pasang top box kat belakang ni. Tapi bila selalu pergi ride kan, kita bawa handphone lah, power bank lah, apa jenis barang kecil-kecil, port kan. Okay, itu semua kita boleh sumbat dekat kompartmen depan ni Okay, dekat sebelah kiri ni ada satu kompartmen, dia open, tak ada lock, tak ada penutup. Okay, untuk kompartmen sebelah kanan ni dia ada penutup dia lah. So kalau korang letak barang, dia tersorok sikit. Cuma yang kompartmen sebelah kanan ni tak terlalu besar sangat. Okay, kompartmen sebelah kiri ni bagi aku besar ni. Jadi nak masuk botol air sebiji pun boleh masuk. Okay, riding position dia bagi aku sangat selesa lah. Kalau kita compare dengan skuter-skuter lain, dia lebih kurang sama je. Tapi untuk Modenaz Elite ni, footrest dia korang tengok kat bawah ni, ada satu macam ni, satu lagi dekat depan so kalau korang rasa penat, korang boleh adjust macam ni, depan ataupun belakang. Untuk seat height dia 770mm. Okay, korang tengok aku duduk, aku punya tinggi 1700mm. So bila aku duduk macam ni, kaki aku boleh full kat bawah. Kalau korang yang pendek sikit tu terpaksa jenjit lah. Tapi kalau jenjit pun masih boleh handle motor ni, sebab motor ni tak adalah terlalu berat sangat. Nak main cilok-cilok kat bandar ke, nak pusing-pusing taman ke, okey, kalau kita buat jalan jauh ke pun memang sangat selesa lah. Handling dia bagi aku okey lah, okey sangat. Untuk skuter Modenaz Elite 150 ni, bagi aku design dia memang sangat lawa. Dia mengikuti ciri-ciri moden yang ada lah. Cuma ada satu benda je bagi aku yang dia macam pelik sikit, windshield dia ni. Windshield dia punyalah besar kedabak ke depan. Tapi yang tak best, windshield ni tak boleh adjust lah. Dia mati macam gitu je. Tapi mungkin disebabkan ni CC 150 kot. Aku rasa kalau Modenaz keluarkan CC 250, mungkin lah windshield dia ni boleh adjust lah atas ke bawah. Okay, dia punya sistem suspension kalau kita tengok dekat depan menggunakan telescopic fork. Single disc ada ABS. Tapi untuk belakang dia tak ada ABS. Dia single disc biasa saja dan menggunakan twin absorber. Ini boleh adjust lah, ada berapa stage ni. Okay, 4 ke 5 stage ni boleh adjust. Nak tinggi ke rendah boleh adjust kat sini ya. Okay, so far pendapat aku, skuter Modenaz Elite 150 ni bagi aku okey lah. Macam tadi aku pusing dalam taman ni, aku rasa dia punya respon pick up pun agak kuat, riding position pun selesa, handling dia pun okey. Kita bawa tu selesa lah. Takkan nak cilok-cilok kat bandar tu, alright sangat. Cuma kalau nak pergi jalan jauh atas highway, aku rasa mungkin agak goyang sikit lah. Mungkin. Aku tak try lagi atas highway. Okay, untuk exhaust belakang kita boleh adjust, jangan risau. Kalau nak double rider tu kurang adjust lah, tinggikan sikit, keraskan sikit kan. Jadi lebih selesa. Modenaz Elite 150 ni memang sangat berbaloi untuk korang pakai. Kalau compare dengan motor-motor 150 yang lain, ini adalah another option untuk korang pilih. Walaupun Modenaz, kita dengar Modenaz, tapi Modenaz ni sebenarnya trusted lah. Korang tengok dah 30 tahun dalam market, dia masih lagi reliable untuk kita pakai. So kalau korang minat dengan motor ni, macam biasalah, okay, korang boleh dapatkan di Etiong Motorsport Setapak. Kontak nombor dan alamat nanti aku letak dekat bawah sini. Kalau korang nak aku review motor-motor yang lain, korang komen kat bawah motor apa yang korang nak tengok lepas ni.